sihir, ustaz juga ditanya. Suami tak balik rumah, ustaz juga tanya. Anak degil, ustaz ditanya. Macam ustaz ni pandai belaka. Jadi kadang-kadang bila kita jawab, dia kata tak jawab lama. Tak apa ustaz, sombong. Ustaz pula sombong. Padahal kita tak ada masa nak jawab semua. Macam ni ustaz share dalam TikTok ustaz, macam mana kaedah ulama ajar kalau kita nak seru orang yang tak balik lama kat rumah untuk dia balik-balik. Lama orang PM ustaz berapa ustaz ambil bayaran untuk seru anak saya balik? Pula tak. Kalau ustaz ni mata duitan, lah. Orang fikir ke dunia saja, saya akan cakap boleh, bayar saya 1,000, saya akan buat. Boleh? Saya ambil dah banyak-banyak projek, ustaz pun tak buat. Dapatlah duit, tapi dapat juga api neraka. Faham tak? Boleh je, tapi ustaz kata tak maaf lah, saya tunjuk tu tujuannya supaya dibuat sendiri. Buat sendiri, bukan saya tolong buat. Sebab benda tu kena buat 7 hari. Kena baca pula berapa puluh kali. Satu ayat tu ada 5 baris. Kena baca berapa puluh kali. Surah Ar-Ra'd tu. Walau anna Qur'anan suyirat. Siapa ingat? Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at. Ayat tu kena baca 31 kali tak silap, ke 41 kali. Jadi Ustaz kata tak boleh. Tak boleh, saya tak boleh buat. Nak tolong sebab yang paling bagus buat ahli keluarga sendiri. Jangan pula yang dah mati seru-seru tu panggil hatu nak. Yang hidup. Kena buat pula pada waktu yang biasa dia tidur. Tanya anak baca tidur ke apa? 3 pagi. Kita nak bangun 3 pagi baca untuk dia. Berapa hari? 7 hari. Boleh dia Ustaz kata, Ustaz kata, saya buat insya-Allah, saya ambil duit. Tapi tu banyak di luar sana ada orang ambil kesempatan. Orang kita ni suka percaya benda-benda macam ni satu. Memang kena percayalah, sebab itu disebut oleh ulama. Tapi jangan mudah percaya sampai kita tanggung semua pada Tok Bomo tu. Orang panggil ustaz tu lah. Ustaz kan banyak orang panggil Tok Bomo, penunggang agama. Semua dia percaya pada ustaz tu. Dia berbayar lah ustaz nak berapa? Saya tak nak banyak, sikit lah 13,000 cukup lah. 13,000. Cukup lah. Tak ada. Kalau ustaz nak buat, boleh. Boleh sangat-sangat. Tapi tidak, macam baru ni ustaz sebut, siapalah nak sponsor saya nak beli mic. Mic apa? Mikrofon. Apa dia? Wireless mic. Nak buat live. Ada orang WhatsApp. Apa ustaz bagi alamat ustaz. Ustaz kata minta maaf lah, saya gurau je tadi. Kalau saya kata, saya bagi ni, dapat mic baru. Tak, ustaz beli sendiri. Beli sendiri. Baru ni ustaz kata nak beli iPad. Nak ngajar pakai iPad. Senang. Ada orang kata, ustaz tak apa ustaz, berapa harga iPad tu? Saya bagi 1,000 kat ustaz. Dah macam mana? Mudah tak dapat duit? Mudah. Nak nipu orang pun mudah. Dah ustaz ambil tak? Dah ambil lah. Saya kata tak apalah, saya cari sendirilah. Sampai sekarang tak beli pun. Sampai sekarang pun tak beli. Sebab ustaz ni, perangai ustaz susah nak beli untuk diri sendiri. Sangat susah. Untuk anak-anak ke mudah. Tapi untuk diri sendiri tu ustaz agak kedekut. Orang lain agak tak kedekut sangat. Itu perangai ustaz lah. Nak beli tu berkira-kira banyak. Wallahu'alam.